Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, hari ini saya nak berkongsi tentang satu aplikasi iNilam. Okay, di mana aplikasi ini dibina menggunakan platform AppSheet. Ianya ialah sebuah aplikasi alternatif untuk pengisian nilam. Okey, disebabkan dia platform AppSheet, jadi kita kena daftar dululah AppSheet. Okey, bagi yang belum mendaftar, sila daftar. Okey, cikgu boleh tengok dia punya rujukan dekat sini. Okey, pastikan cikgu menggunakan ID delima guru ataupun ID delima sekolah CM1 dan CM2 sahaja. Yang lain cikgu jangan gunalah, sebab yang ini sahaja yang akan dapat conversion. Nanti kita tengok apa itu conversion. Okey, kalau kita dah daftar, kita terus buka browser yang inilah untuk ni, browser yang sudah sign in untuk memudahkan. Kalau tak nak, nanti kita nak sign in kemudian pun tak ada masalah. Okey, kalau saya suka buka siap. So just klik saja dekat sini. So nanti dia akan buka lah dekat browser yang kita dah daftar tu. Okey, klik copy and customize. Okey, ni cikgu boleh ubah, nak letak nama sekolah ke pun boleh. Okey, copy app. Okey, ni akan lama sikit lah. Okey, inilah dia punya paparan admin untuk AppSheet. So inilah dia punya paparan preview untuk kita punya punya app lah, iNilam. Okey, pergi ke sini, klik. Okey, dan tadi klik ni kan, klik roket tu kan. Okey, so ni untuk deploy. So move app to deploy state. Okey, dah masuk ni, tunggu kejap. Okey, setelah dia deploy, okey, cikgu inilah paparan ni lah. Kalau dekat handphone, so inilah paparan dia. Kalau cikgu nak ubah kepada tablet, dia besar sikit. Kalau nak pergi desktop, dia klik, dia akan buka satu pintasan baru lah. Ini adalah bentuk desktop. Okey, tu yang bagusnya AppSheet ni, dia ada version handphone, version tablet, mobile, tablet dan juga desktop. Okey, first cikgu klik 3 titik ni dan pergi ke admin login. Okey, login seperti ini. Dan klik save. So akan keluarlah masuk paparan admin. Ni adalah paparan admin. Okey. Okey, kalau nanti nak ubah, nanti cikgu boleh klik lah kat admin delima dan boleh ubah lah ni. Cikgu boleh klik dan tukar lah. Nak tukar nombor telefon ni, password, username, nanti cikgu boleh tukar lah. Kemudian ke gambar ke. Okey, apa yang kita nak buat sekarang, kita nak upload delima. Okey, upload delima. Upload mana kita nak ambil dia punya database ni. Database ni kita ambil daripada dekat inilah yang kita ni, delima sekolah kan. Kalau cikgu adalah peneras delima, saya rasa tak ada masalah. Boleh buka, terus buka sahaja. Okey, macam biasalah buka delima untuk sekolah punya yang MOE ni DL tu. So modul admin sekolah dan terus kepada dashboard admin.
dan bagi kepada senarai pengguna murid. Okey, klik 3 titik ni dan export, ambil yang CSV Excel export. Okey, dah klik, dia masuk, dah adalah kat sini dekat download kita. So buka balik yang tadi. So klik upload delima dan klik sini ada butang ni kan, macam upload ni ada panah ke atas, klik ni. So cari balik, inilah yang tadi. So klik tu dan klik open. So dia akan import lah CSV tadi ke dalam database. Okey, so dah ada lah semua database kat sini. Okey, jadi macam mana cikgu nak pergi patah balik ke asal tadi yang depan tadi? Klik saja iNilam kat sini. So dah ni lah, dia akan keluar kepada home lah, halaman utama. Okey, dekat sini saya dah letak dah rak buku maya. Ni rak buku maya sekolah saya lah. Kalau cikgu nak tambah, macam mana cikgu nak tambah? Okey, macam mana cikgu nak tambah rak buku maya? Okey, rak buku maya, cikgu klik saja dekat ni, data ni, cari rak buku. Okey, rak buku, ambil view data source. Okey, ingat ni dekat rak buku ni. Okey, cikgu boleh tambah lah. Tambah kata nombor 3. So nama apa? Cikgu tak lah rak buku apa kan. Nak letak ikon ni, copy paste pun boleh. So tambah URL ataupun cikgu nak ubah kan. Tambah URL cikgu punya ni. Pastikan dia ada kat niche ni, ada nombor 3. Okey, yang lain tak ada tak apa. Pastikan dia ada nombor 3, 4, 5 ni lah. Ini dia punya key dia. Tak ada ini, dia takkan tunjuk. Dia tak ada takkan keluar. So cikgu kalau tak nak sisi yang ni, masuk je yang nombor kat sini, kena masuk URL. Itulah. Tu nak cara nak tambah rak buku. Okey, pergi balik iNilam ni. Inilah delima pautan, pantas ke delima. Klik ni dia akan bagi ke delima. Ain pun sama. Okey, daftar nilam. Okey, inilah daftar nilam. Klik daftar nilam. Okey, daftar bacaan. So inilah, nanti pelajar boleh carilah nama dia. Katakan so cari, katakan okey. So akan keluar dia punya kelas dan juga email. So tarikh bacaan dia auto kepada yang terkini lah hari ni. So tajuk, boleh masuk tajuk, jenis bacaan dah boleh pilih. Klik saja boleh pilih. Jenis buku bersama, klik saja boleh pilih. Nama penulis, penerbit. Okey, ISBN. Okey, kalau cikgu-cikgu install dekat handphone, so cikgu just boleh inilah, klik scanner ni, dia akan keluar kamera dan terus scan bar tu kan, terus ada nombor. So bilangan muka surat boleh masuk. Okey, rumusan minimum 10 patah perkataan. Kalau dimasukkan kurang daripada 10 patah perkataan, dia akan ada error lah. Sama juga dengan pengajaran, kalau kurang dari 5 patah perkataan, dia juga akan ada error. Sudah siap, klik next dan klik save. Ni tak ada lah kan. Okey, bila ni keluarlah nasi bacaan. Nanti kalau dah ada nanti keluarlah. Ni sebab tak ada lagi analisis, so kosong. Nanti akan keluarlah Hall of Fame, siapa yang pertama, kedua, ketiga, yang paling banyak. Ni semua akan ada. Ni dia punya analisis. Okey, itu saja daripada saya. Okey, sorry. Inilah dia punya ni. Okey, macam mana pula nak nak bagi dekat pelajar ataupun nak share dekat orang kan. So kita klik ni, ada tambah, klik tambah, ada share link. Okey, open in browser. Okey, ini klik sini dan bagilah dekat siapa-siapa di Telegram. So nanti dia klik ni, dia akan boleh buka lah kan. Okey, contoh. So saya klik. So dia akan paparan macam ni lah. So dia kena login.
So accept dulu. So akan ada ni lah. So nanti pelajar boleh lah daftar kan, nak tengok arak buku ke apa, dekat mana-mana saja, dekat handphone boleh, dekat laptop boleh, asalkan ada internet. Okey, apa pula install on mobile ni? Kalau nak minta pelajar terus install dekat handphone dia pun boleh. So bagi yang ni, passing yang dekat ni, nanti dia akan terus akan ni lah, nanti boleh tengok tutorial macam mana nak install. Okey, boleh ya. Okey, kalau ada sebarang pertanyaan boleh terus ajukan kepada saya. Okey, itu saja perkongsian saya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.